Dekat. Tan Sri, saya nak ucapkan tahniah kepada PDRM Tan Sri kerana baru-baru ini ditular di suatu kereta ada pelekat tulisan Hebrew. Polis mengambil tindakan yang pantas kerana rakyat marah berkaitan tulisan Hebrew pelekat belakang kenderaan ini. Tapi saya nak tanya pendirian pihak kerajaan, kalau ada acara yang mengibarkan bendera Israel dan sudah pasti pengunjung yang ramai, 1,000 bot bergerak ada bendera Israel. Kerana saya nak tahu apakah tindakan, adakah ada double standard di sini? Kerana Tan Sri, pada hemat saya sebagai orang yang faham kesensaraan di Gaza itu, matlamat tidak boleh menghalalkan cara Tan Sri. Terima kasih. Sila Perdana Menteri. Terima kasih Pak Besar. Kita bersabit dengan berlaku beberapa kes sama ada tulisan Hebrew yang menyinggung perasaan rakyat dan bertentangan dengan dasar negara keseluruhan. Ini dasar yang merentas parti, sekali saya faham. Jadi dasar negara termasuk bendera, walaupun apa matlamatnya, itu adalah salah dan saya setuju supaya polis PDRM mengambil tindakan yang sewajarnya. Mana ada negara di dunia seperti mana masa kita dijajah, orang yang angkat Union Flag itu kita anggap pengkhianat. Sama juga dengan apa yang berlaku soal bendera. Walaupun apa alasan diberikan, saya setuju supaya tindakan diambil supaya menjadi pengajaran, jangan berlaku